Siap sedia. Hati-hati semua. Jom. Macam mana? Clear tuan. Tak ada siapa pun kat rumah ni. Tuan, macam mana diorang boleh tahu kita datang ni? Mesti orang-orang dia dah ikut kita ni tuan. Saya pun rasa macam tu juga. Kalau tak, diorang tak berani buat kerja kat sini. Saya dah cek dalam tu semua, Tuan. Diorang dah bakar bahan bukti. Cepat betul diorang buat kerja ni, Tuan. Tuan, macam mana sekarang ni? Nak pergi mana, Pak Cik? Muka kedai beli barang dapur. Minta IC lesen? Waduh puan, maaf puan. IC lesen tinggal di rumah, lupa dibawa tadi. Mana boleh macam tu, Pakcik? Kalau nak keluar rumah, kena bawa IC dengan lesen. Tapi cara Pak Cik cakap ni dah macam orang Indonesia tau. Macam mana boleh dapat kad pengenalan, ha? Ha? Hei! Kenapa lari? Ya Allah. Aduh, minta tolong. Aku takut tadi. Tuan. Bagi IC dengan lesen. Memang sah lah ni tempat diorang. Banyaknya lesen kat sini, Puan. Tak sangka, diorang kaburkan mata masyarakat. Lepas tu sewa rumah mewah macam ni. Ambil semua je, Si. Baik, Puan. Setiap lesen. Ni. Wow. Ni macam awak. Faiz, kenalkan ni. Tak apa, saya dah nampak semua dah. Bagus. Saya tak payah nak bagi tahu awak. Awak memang plan tak nak bagi tahu saya ataupun awak memang nak rahsiakan diri saya? Saya tunggu masa je nak bagi tahu awak. Saya sebenarnya dah benci dengan awak yang selalu kononnya sibuk. Tapi sebenarnya sibuk dengan perempuan lain. Saya sibuk dengan perempuan lain? Awak ni apa? Ya, saya mengaku. Saya dah tak ada hati kat awak. Kan senang cakap macam tu awal. Tak adalah susah payah saya datang sini. Tak apalah. Kita putus je. Senang. Dia cakap yang saya ni terlampau sibuk, tak ada masa untuk dia. Tak patutlah macam tu. Betul lah tu, Tuan. Betul apanya, Sheila? Saya tak pernah abaikan dia. Saya cuma jalankan tanggungjawab saya. Saya sibuk kerja. Itu je. Sepatutnya dia kena faham lah. Lepas tu apa jadi? Lepas tu saya minta putus depan lelaki tu. Apa dia ingat saya ni tak laku ke apa? Tercengang-cengang tu orang. Sheila, awak kenapa macam tak ada rasa nak tahu, macam tak nak layan saya? Tak seronok ke cerita saya ni? Tuan, sepatutnya Tuan tak perlu pun nak bagi tahu saya semua benda ni. Buat apa saya nak tahu? Sheila, saya wajib cerita dekat awak. Sebab saya nak awak tahu yang sekarang ni saya dah single. Dah tak ada dah roadblock untuk mana-mana perempuan untuk kenal dengan saya. Dah boleh dah.